Assalamualaikum dan halo gang. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abam-abam yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam bidang pemotoran khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan Motor dan Touring. Wah, sudah lama aku tidak bersiaran lah. Okay, minta maaf lah kepada penonton-penonton atau subscriber-subscriber kerana sudah lama aku tidak upload aku punya video. Tapi insyaAllah kali lepas ni aku akan upload lah. Aku akan upload. Sebab kebelakang ini memang busy. Aku sebenarnya bukan seorang YouTuber ataupun pengaruh media sosial, wartawan ke apa, bukan. Sebenarnya, terus terang cakap ni, aku kerja hakiki aku adalah sebagai seorang pensyarah di sebuah universiti swasta yang berpusat di Australia. Dan kerja aku ni memang banyak jugalah buat kaji selidik. Dan aku bukan pensyarah bidang mekatronik engineering. Kerana banyak siaran yang bertengok tu aku duk cerita sikit about enjin lah suka. Yang tu aku kaji selidik, aku enthusiast interest aku dengan sendirinya untuk mencari ilmu tu. Kita ni ilmu daripada kecil sampailah ke kubur, kita cari ilmu. Dan masuk kata di sini aku memang kerja aku bila aku minat satu benda tu aku kaji selidik lah. Aku kaji selidik dan bila aku kaji selidik tu aku lebih kepada kualitatif. Kualitatif tu masuk kata aku suka interview orang, aku suka tanya otai, aku suka tanya mekanik, kumpulkan informasi. Dan tujuan aku ni lah adalah untuk memberi informasi sebelum hampa berkecelimpung di dalam dunia permotoran khususnya touring. Dan bidang aku, fakulti aku ni lebih kepada sosiologi. Bidang leisure, pelancongan, pemakanan. Aku sebenarnya sarjana di dalam gastronomi, iaitu pemakanan yang melibatkan masakan, neuro, otak, kira-kira buat bisnes masak dan juga pelancongan, gastro-tourism. Ni semua aku punya kajian lah. Sebab tu channel aku Makan Motor Touring. Macam mana kita nak leisure, relaxkan minda kita, mental kita ni di dalam bidang pemotoran sambil tu pemakanan. Sebab bidang leisure sekarang ni, mental kita ni, kita kena tersangat penting. Di akhir zaman ni banyak orang stres, sakit jiwa, mental semua, dan kita kena cari, khususnya lelaki. Lelaki ni dia ada mental neurotransmitter dalam kepala otak ni. Pemakanan kena betul, leisure kena betul. Kalau tidak dia cepat naik minyak. Yang tu hampa tengok sekarang banyak macam benda. Okey, apapun itu backgroundnya. So selepas ni insya-Allah kali ni aku akan upgrade, kita akan buat satu era yang baru, makan, motor dan touring. Sebab banyak aku cerita pasal motor je, touring tu jarang juga sikit sebab busy sangat lah. Okay? Dan kita akan sembang hari ni pasal apa? Pasal motor MBP. Beberapa tahunnya sudah, setahunnya sudah aku ada cerita pasal MBP ni kan. MBP ni Morbidelli ataupun syarikat dia Moto Bologna Passion. Passion dalam Itali lah kan, Passion. Bologna ni satu tempat di Itali yang memang orang kata apa, tempat ni banyak pemotoran lah, Ducati semua banyak daripada Bologna. Bologna ni macam states lah, macam distrik lah kan, macam satu distrik. Apa-apa pun, motor ni motor yang HQ dia dekat Italy, tapi dibuat di China lah. China dah acquire Kiwi. Kiwi ni pun asalnya Austria tak salah aku, tapi China dah acquire. So sekarang dah China tahu dia acquire banyak-banyak transfer teknologi, cepat lah, dia nak cepat transfer teknologi. Jadi dia HQ, dia design kat sana, tapi dia buat di China lah untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif lah, murah lah, murah. So motor kalau bertengok ni, yang dulu aku pernah tengok motor yang boleh menggantikan TRK 250. Oh, TRK pun nanti baru nak keluar, jaga. TRK yang dulu aku pernah naik TRK. Sekarang nak keluar baru 600cc, nak tengah pelancaran tu, nak masuk Malaysia dah tu. Okey, tapi ini kita nak cerita cc yang rendah sikit. 250 MBP Morbidelli. Dia ada 250 ni ada dua. 250 ada 252X, dua dapur, dua dapur. Dan ada 250X yang satu dapur. Satu dapur tu maksud kata bunyi tanpa tom. Memang sedap lah. Okey. Dan ada lagi 500cc. 500cc tu nanti aku akan buat satu video yang baru. 500cc tu aku akan bandingkan direct dengan store. Apa tengok aku punya dulu Brixton store, dan juga nak banding dengan apa lagi
ataupun atas sikit Moto Morini 700 dengan MT 700 lah. Tapi sebab harga dia pun lebih kurang. Harga dia pun lebih kurang. Tapi itu jauh sikit lah. 700 itu jauh sikit. Tapi harga dia lebih kurang. Nantilah itu. Sekarang ni aku nak bandingkan. Apa tengok? Ni dia. Apa tengok? Aku naik motor Kapcai lah. Aku teman member aku ni naik V-Strom 250 aku teman dia. Aku jadi macam Malim Dewa. Malim Dewa. Malim Gunung. sweeper. Aku teman dia naik motor Kapcai. Dia nak ride seorang-seorang. Tapi aku ada teman. Ni kami naik ke Kuala Kelawang. Kuala Kelawang. Yang tempat orang naik banyak basikal. Terus ke Jelebu. Tengok cantik yang depan ni. Yang ini yang kita perlukan. Keluar sikit daripada rutin harian kita. Kita naik motor. Kan? Sebab kalau hangpa tahu, naik motor apa semua ni, dia boleh membebaskan hormon-hormon yang bagus. Dopamine, serotonin. Dan juga dia boleh mengurangkan hormon-hormon yang jahat seperti kortisol yang buat kita stres, yang minyak tu kan, yang boleh memati kita sebenarnya. So bila kita naik tu, kita aman, damai, tenteram kan. So macam itulah dia punya kata apa, hormon neuroscience nanti kita cerita. Selain daripada makanan, pelancongan, kita tenangkan kepala kita pun, itu merupakan satu aktiviti yang boleh merawat minda kita. Okey, apapun tengok ni, aku tengah ikut dia. Yang ni adalah V-Strom 250. Okey. Motor yang aku nak bandingkan dengan V-Strom ni adalah MBP 250X. Ini belum masuk lagi kan. Sekarang ni lah, dia kata akan masuk. Satu dapur. Okey. Tetapi motor ni yang tengok, harga dia adalah di bawah 10,000. MBP ni kan. Memang gila punya. Memang dahsyat dia punya harga. Kan? Bukan saja harga je di bawah 10,000. Kan? Dia didatangi juga dengan, apa tengok ni kan. Kita compare direct, apa tengok. Dia didatangi dengan traction control. Dengan traction control. Berat dia lagi ringan. Okey. Tayar depan semua sama, rim dia 19, 17. Single overheaded cam, semua sama je. Single overheaded cam. 249cc, single cylinder, okay, sama. Dia punya horsepower, kalau hampa tengok, horsepower 22.4 at 7,500 RPM. Kalau Suzuki tu dia ambil pada 9,000 RPM, 26 lah. Power ni lebih kurang je. Yang torque dia pun sama, lebih kurang 22. Okay. Dan motor kedua-duanya ni lebih kurang aja lah sebenarnya. Motor ni lebih kurang. Tetapi harga dia terlampau kompetitif sangat lah. Murah. Aku rasa pun aku nak ambil. Dan motor ni, yang single cylinder ni, dah keluar lama dekat Pakistan. Tapi di Pakistan dia pakai carburetor. Tapi dia datang Malaysia ni fuel injection lah. Carburetor tu kita tahulah kan, beza dia. Tetapi apa yang membezakan motor ini dengan motor Suzuki V-Strom? Okay, V-Strom dia pakai oil cool, dia disejukkan dengan oil lah, cool. Yang Morbidelli ni, MBP ni, dia adalah air cool. Okay, air cool. Mari kita tengok, tengok siasat dia. Tangki kapasiti kedua-duanya adalah V-Strom 12 liter. Yang ni berapa liter? 11 liter, 11.7 liter kan. Alright. So apa yang bezanya? Tak adalah beza sangat. Perbezaannya harga lah. Tersangat murah MBP ni. Tersangat murah. Dia made in China. Dan juga kita tak tahulah kelestarian dia, sustainability dia. Kita bagi Suzuki lah menang sebab dia Jepun. Dia dah lama. So Jepun ni kita tahu apa bezanya. Motosikal Jepun dengan China. Dulu sekarang kita tahu. Dulu motosikal China ni dia kualiti dia dipersoalkan sebab dalam bidang metallurgy dia. Metallurgy tu bidang besi dia. Besi datang dari langit. Kan? Yalah, besi ni ada ilmu dia. Ilmu kita sepuh dia. Dia bukan main-main bantai je. So besi daripada Jepun, kita dah tahulah dia pun ni buat pedang samurai lah apalah. Besi dia memang berkualiti lah. Dan ilmu dia buat tu memang lain lah dulu kan. Tapi sekarang ni kita pun tak tahulah. Dulu China memang suka short change lah. Short change tu maksud kata mengambil jalan ringkas. Bila dia buat besi tu main bantai. Bila besi tu main cepat-cepat patah lah apalah kan. Tapi yang tu dulu kan. Sekarang tak tahu.
aku tak boleh jamin sebab Morbidelli ni pun satu benda yang baru. Morbidelli ni adalah satu brand yang baru. Tapi so far, benda ni dah keluar kat Pakistan setahun lepas. Setahun dah lama dah keluar kat Pakistan, MBP 250 ni. Tapi masih belum sampai di Malaysia. Tapi tak ada masalah. Cuma aku rasa masalah MBP ni, kalau hang perlu tengok, dia punya exhaust tu dia lalu dekat tepi engine macam motor KTNS dia boleh overheat sikit lah. Aku rasa on paper, okay? On paper, bukan practical. Bukan aku mengexperience kan dia. Dia on paper. On paper ni kita buat satu macam hipotesis, andaian. Macam ramalan. Ramalan tu maksud kata, petang ni tembak gelap nak hujan, tengok tak hujan. Kan? Macam tu lah lebih kurang. Kita buat satu kajian. Aku tengok dia punya exhaust tu tepi, mungkin boleh panas dan dia adalah air cool. Jadi, waktu jam ataupun waktu di traffic light yang lama, ada setengah traffic light yang sangat lama. Kalau kita tengok dekat ada Shah Alam ni, kami panggil traffic light 199 ni. 199 nya traffic light lebih daripada 2-3 minit. Mungkin di cuaca yang panas, dia boleh macam problem sikit lah sebab terlampau overheat engine. So, kena tutup engine, overheat dan terpadam. Ini kemungkinan sebab aku tengok dia punya exhaust tu lalu kat tepi dan dia air cool. Tapi kalau laju, angin, hujan, apa semua, no problem lah. Tapi bagi aku ni tak ada masalah. Kalau overheat ke, apa rasa macam panas sangat ke, tutuplah enjin sekejap. Lepas tu kalau traffic light tu lama, buka lah balik. Pakai starter pun. Okay? Alright, itu kita buat kajian lah kan. Kita nak buat pembelian ni. Jadi kita janganlah terlampau obses kan. Macam kata, jangan kita buat generalization. Jangan kita mengeneralisasi kan. Motor Jepun ni semua bagus. Motor China ni semua tak bagus. Kita tak boleh. Tapi ada motor China yang tak bagus. Ada orang China sendiri komplain, ada satu brand ni, itu pun tak bagus. Tu kita kena buat kaji sendirilah. Aku tak boleh mention dalam ni lah. Sebab distributor yang sama membawa brand tu. Satu brand tu je yang memang ada problem lah. Kat China pun ada problem. Tu orang kaji sendiri. Yang motor Jepun, semuanya bagus. Tak juga kan. Macam motor Kapcai aku RS 150 kan, V1 tu kan. Berapa banyak problem. Kan? Masa first aku beli tu rasa macam nak tolak masuk sungai. Dia ada penyakit keturunan je. Apa tu? Dekat throttle body tu ada TPS. TPS tu kan 3-4 kali aku tukar. Dalam sekali aku belajar, dari situ kita belajar. Tukar sendiri kan. Motor RS 150 Kapcai aku tu, aku tukar sendiri. Aku tukar dia punya oil seal lah, water pump lah, oil pump lah. Semua aku belajar dengan internet je. Okay? Channel-channel, ada channel-channel lah. Channel apa tau? Abang Jeff channel lah. Apa? Cikgu Mimin apa benda lah. Banyak aku belajar. Pada internet je kan. Orang jadi doktor gigi pun boleh belajar dekat internet. Takkan apa nak repair Kapcai pun tak boleh. Ibaratnya RS 150 Honda aku tu, bukanlah bagus sangat pun. Bukannya motor Jepun ni banyak masalah. Tetapi daripada masalah tu lah aku belajar. Sampai sekarang aku simpan. Motor hakiki aku ataupun motor livelihood aku kan. Livelihood tu motor yang kita cari rezeki. Macam motor Harley Davidson yang aku naik 48 tu, itu motor lifestyle. Itu bukan livelihood. Itu bukan motor cari rezeki. Itu motor nak geli-geli naik bersosial. Okay? So macam tu lah. Kita kena tahu lah apa motor yang kita nak beli, nak pakai tu. Dan yang tadi aku buat perbandingan dari segi ni yang tadi aku pergi, satu lagi 252X. Yang ni dua dapur. Yang tadi satu dapur. Satu dapur dengan dua dapur. Satu dapur ni bunyi lagi best. Macam tamper kita panggil. Tapi satu dapur naik highway, dia akan vibrate daripada kelajuan tertentu lah. 1.3, 1.2, 1.3 pun dah vibrate ni kawasan ni. Dan motor ni bukan untuk kelajuan. Motor kelajuan tu, untuk berlumba tu, performance tu, itu bukan livelihood. Itu motor untuk leisure. Leisure tu, setengah orang dia cari ketenangan naik motor. Setengah orang dia rasa hormon kan ni, adrenalin kan. Dia rasa dia nak kona lah, dia nak lipat lah, dia nak laju lah. Yang tu dia cari benda yang, orang kata apa? Untuk dia punya leisure lah. Dia nak kepuasan dia. Okay? Kepuasan dia. Sebab mungkin dalam hidup
tertekan ke apalah. Kita dalam hidup ni kan, dalam rutin tertekan tu, kita nak keluar sekejap kadang-kadang tu, kita pergi touring dan kita cari sports and leisure lah. Itulah bidang aku sekarang ni. Okey, apapun yang tadi, dua lejang tadi tu, aku bandingkan direct dengan Versys. Versys 250X. Okey. Versys 250 ni adalah motor touring pertama aku sebenarnya dulu, tahun 2017 aku beli. Masa tu belum keluar lagi ABS, tapi malangnya motornya seperti siapa yang ikut channel aku accident motor ni dah bersepai kan. Yang baru ni datang ni ABS dan sebagainya. Okey, aku bandingkan direct dengan motor MBP 252. Okey, bezanya tak ada apa-apa beza selain daripada harga telah sangat murah. MVP lah. 16,000 apa semua kot. Kawasaki ni 20 lebih pasal aku kan. So, okay, apa yang membezakan dia? Okay. Weight lah, berat sikit. MVP ni dia berat sikit, 195. Okay. 181 Kawasaki. Dan Kawasaki seat height dia rendah sikit lah. Yang seat height ni tinggi sikit, 120. Rim depan belakang sama, 19, 17. Power lebih kurang lah, torque lebih kurang lah semua tu kan. Bukan ada beza banyak sangat. Tank capacity lebih lah sikit, berapa liter, tak sampai liter pun, lebih dalam 200 ml ya kot. Okay, Kawasaki lebih. Okay, dan wheelbase panjang sikit, Kawasaki panjang sikit. Model ini dia pendek sikit, slim sikit. Okay, dan kedua-duanya adalah ada ABS dan ada slipper clutch dan ada traction control macam tadi yang 250 pun ada traction control. Bayangkan harga bawah daripada 10,000 ada traction control. Memang kalau China punya motor ni dia bagi jajan kau-kaunya. Dia bagi traction control. Kawasaki tak ada traction control. Traction control ni apa sebenarnya? Okey. Kadang-kadang aku tengok banyak influencer berpengaruh, dia kata ada tersilap informasi sikit lah. Traction control, dia kata traction tu cengkaman. Dia mengawal cengkaman kat tayar tu. Sebabnya bukan. Okay? Sebenarnya traction control di dalam motosikal tu, dia mengawal kelajuan tayar belakang tu supaya tidak melebihi putaran RPM dia, tidak melebihi kelajuan motosikal. Okay? Maksud kata motosikal tu, bila dia tayar belakang tu spin maksud kata lebih laju kan, dia berhenti. Motosikal tak bergerak sebab dia tahu motosikal tu bergerak, so dia tak berhenti. So maksud kata dia kawal kelajuan motosikal tu supaya bila lalu kat tempat yang berpasir tu, kita kan skid kan, belakang tu dia laju, dia kontrol, dia bagi slow tayar belakang tu, so dia akan tegak balik, dia tak spin lah, dia tak skid. Dia bukan kawal cengkaman tu, tayar dia cengkam, sensor kawal cengkaman, bukan. Sensor tu dia kawal kelajuan tayar belakang. Okey. Apa kelebihannya? Kelebihannya keselamatan. Dia punya pasir tu, kita berjalan licin ke apa, tayar tak akan lebih spin. Laju lagi, banyak kali dia tak spin daripada kelajuan kita yang asal lah. Tetapi, kalau dia boleh on off, bagus, sangat bagus. Kalau dia tak boleh off, apa masalahnya? So kalau traction control ni, dia kalau boleh dia kena off lah. Kalau dia tak boleh off, maksud kata apabila kita masuk di dalam lumpur, pasir apa semua kan, macam tayar di atas ni, nampak tak? Kita tak boleh keluar daripada ni, selut ni, kalau ada traction control, sebab tayar tu takkan spin dan kita tak boleh keluar daripada situ. So abang-abang yang main off-road tu, memang kalau ada traction control, dia kena beli yang boleh off-nya. Kan? Kalau tak boleh off, maksud kata, dia masuk dalam selut tadi, tayar belakang pusingnya dia stop. Kita ram lagi, dia stop. So, maksud kata, dia tak boleh keluar daripada lumpur tu tadi. So, tapi motor ni boleh off. Itu tak traction control. Dia untuk keselamatan, tapi untuk off-road, kadang-kadang kita tak perlu traction control sebab kita nak keluar daripada lumpur-lumpur, kita nak jerk, kita nak lompat-lompat ni kan. Traction control kalau ada susah lah lompat-lompat. Tapi motor ni, kalau bagi aku lah, motor ni adalah motor commuting and touring. Bukan nak buat gila-gila punya lompat-lompat untuk off-road kan.
Kalau betul-betul hampa nak off-road gila-gila punya, hampa beli tu gas-gas ataupun motor yang satu silinder yang boleh lompat-lompat macam 250 tadi tu, okey lah tu. 250 yang satu silinder tu kan. Yang tu mantap lah. Motor-motor macam ni, macam Versys, macam Morbidelli 252 ni, aku pun dah duduk, hampa tengok, aku dah duduk kan. Ketinggian dia okey. Motor ni adalah sebenarnya untuk livelihood, untuk kita ulang-alik pergi kerja. Okey. Yang mana yang contohnya lah aku bagi dekat Kuala Lumpur ni kan, harga rumah dah mahal-mahal. Tengok rumah aku ni pun sekangkang kera pun berapa harga kan. Nak dekat lebih kan. So kita nak rumah yang selesa, kita beli rumah kat Seremban contohlah, jauh kan, kita beli rumah kat jauh. Rumah kat KL ni kan, orang kadang-kadang orang yang duduk dekat negara maju pun beli susah kan. Kadang-kadang rakyat sendiri pun tak mampu nak beli rumah dekat area-area KL kan, yang berjuta-juta-juta kan. So kita pun belilah rumah di luar kawasan dekat Seremban ke, dekat apalah, macam-macam lah dekat luar. So kita nak ulang-alik kerja, takkan naik kereta kan. Naik kereta dah pula harga minyak lah apa semua. So kita pun pilihlah satu motor yang sedap pakai untuk highway. Takkan nak pakai kapcai. Macam aku okey lah pergi balik kerja dekat dalam bandar je kan. Kapcai terbaik kan. Tapi ada risiko dia lah. Ada risiko dia kalau kita naik motor ni kan. Bukanlah macam kita naik kereta. Risiko tu boleh kawal. Kita boleh kawal risiko dia, bawa secara berhati-hati dan sebagainya. Nanti kita ceritalah pasal OSH pula, occupational safety hazard, apa benda ni semua ni, untuk health ke apa, untuk ni. Tu pun ada bidang aku juga tu kan, OSHA kan. Okey, apapun itulah untuk memilih, untuk abang-abang yang sana mana yang nak pilih. Kelestarian tu sustainability. Mestilah Kawasaki ya. Kawasaki ni dah berapa puluh tahun, dah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun lah kan. Lagipun dia ni dibawa oleh Modenas. Okey, Modenas tu siapa ada sentimen kenegaraan, semangat patriotik dan tinggi, dia beli Kawasaki lah. Sebab kita mestilah ada sentimen. Kalau kita naik motor ni tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, negara ada sikit kira. Negara mestilah kita macam kena jepun sikit kan. Kita support yang mana yang negara kita. Itu baru namanya taksub negara. Kita tak panggil taksub, kita panggil semangat patriotik. Apapun, tapi ikut poket jugalah. Kalau poket tak mampu, ambil ni je lah. MVP ni, Morbidelli ni. Sebab tersangat murah, jauh sangat murah ni kan. Saya dapat box semua sekali. Kan, itu terang-terang aku cakap ni kan. Ni secara kaji sidik aku interview beberapa orang kan. Tapi risiko dia apa? Risiko dia adalah misteri. Motor baru kan, motor baru, market kita tak tahu macam mana dia punya penyakit keturunan apa semua ni. Kan? Kita jangan cakap motor China mesti teruk lah apalah, tak. Motor Jepun pun aku naik Honda RS 150 first beli tu, macam-macam rasa macam nak buang ke sungai, jadi tukun betul tak? Kita adakah sama ada jiwa anak adventure untuk mengambil T252X ni? Adakah anak adventure? Sama-sama kita tengoklah. Okey, selalunya spare part tak ada masalah. Yang bawa ni apa? M-Force. M-Force ni zaman aku dulu-dulu ialah zaman dulu masa aku naik SYM skuter apa semua, zaman-zaman dulu ni dia kecil lagi. Sekarang tengok pun dia dah besar lah kan. Dia dah besar dah. Spare part tak ada masalah. Yang ada masalahnya kalau rosak, defect, warranty claim tu cepat atau tak dia. Dia bergantung kepada kerosakan. Dan M-Force ni dia bawa banyak motosikal. Dia bawa banyak motosikal. So hampa kena expect lah kalau masuk dalam defect tu. Defect tu maksudnya rosak factory dalam warranty kan. Hampa kena expect lambat lah. Okay? Kadang-kadang cepat tengok rosak apa. Kalau member aku tu rosak lidi patah je apa, sekejap je lah. 2 hari 3 hari je ada distributor tu boleh buat. Okay? Tapi kalau rosak apa boleh tukar baru tak? Sebelum ni ada case. Ada mamat ni dia tak puas hati lah apa benda. Dia nak tukar kan. Dia nak tukar yang baru. Baru ni susah sikit. Kan? Nak tukar yang baru ni. Baru-baru dia nak tukar yang baru ni susah sikit. Sebab dulu susah sikit. Sebab loan bank macam mana kita nak buat kan. Tapi sekarang dah senang. Kerana pada tahun ini aku tak tahu dah
dah undang-undang ni dah diimplement ke belum, tapi dah didiscuss oleh Parlimen last year, Lemon Law. Apa itu Lemon Law? Lemon Law ni adalah satu undang-undang yang dah lama. Baru mereka nak ni buat pada tahun 2025 lagi kan. Hampa tak boleh takut untuk beli motor-motor seperti macam Morbidelli ni semua. Andai kata motor tu rosak, defect beli defect. Lepas tu hampa hantar dekat distributor. Kalau ni enforce lah, hampa hantar enforce. Dah dia repair, okey, dapat balik. Dia ikut undang-undang lah, dia dapat balik. Lepas tu rosak lagi benda yang sama ataupun benda yang berkaitan dengan yang sama, hampa hantar lagi. Dalam beberapa kali hampa hantar benda yang sama, hampa tak puas hati, hampa boleh gunakan Lemon Law ni tanpa tidak perlu hampa hire lawyer pun, bayar RM5 untuk tribunal saja. Andai kata hampa tak puas hati, hampa tak mau dah, tawak hati, nak duit balik, boleh. Ada Lemon Law ni, boleh. Hampa nak motor baru, boleh. Ni Lemon Law untuk protect kita punya pengguna. Baru tahun ni saja, tahun 2026, dah di-approvekan tahun 2025, masa pembentangan bajet apa semua itu, pasal Lemon Law ni. So, hampa kena tahulah juga undang-undang kan. Jangan hampa nak ni tak puas hati, tukar baru kan, susah. Dulu kan, susah nak tukar ni sebab dia ada undang-undang dia. Siapa nak cover the cost semua, nasib kita kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang bukan distributor yang teruk, kadang-kadang dealer kedai tu pun dia buat macam-macam lah, okay? Tapi Lemon Law ni tak semudah yang hampa tak suka tukar, bukan. Dia ada macam kerosakan yang sama, berulang sampai kerosakan yang melibatkan dia, yang kait rapat dengan benda yang core tu, hampa tak puas hati, hampa gunakan Lemon Law, hampa boleh pulangkan motor hampa, tak payah hire lawyer, tribunal saja, bayar berapa ringgit aku pun tak tahu. Lepas tu, tribunal pelanggan lepas tu hampa boleh tukar motor baru, ataupun kalau hampa dah tahu hati dengan brand tu, hampa boleh minta duit balik. Ni Lemon Law, so hampa kena kaji selidik lah, ni kita kena kata kaji selidik. So, bagi aku tak ada masalah lah apa nak beli Morbidelli apa semua ni kan. Motor China, orang cakap pakai buang lah apa semua ni. Memanglah. Bila hampa pakai buang tu, setakat mana hampa punya, kata apa, period hampa pakai buang tu. 5 tahun hampa pakai, lepas tu buang. Memang. Motor China ni aku kena ingat. Hampa nak jual balik, memang tak ada harga. Buat masa sekarang memang tak ada harga. Kalau hampa nak pakai motor China ni, pastikan hampa tak jemu sehingga habis loan. Dikuatiri gila hampa nak jual balik di pertengahan 2 tahun, 3 tahun tu hampa kena bayar balik duit bank. Okey? Siapa yang buat pinjaman lah. Memang banyak orang buat pinjaman lah. Loan bank ni kan. Kalau bayar cash tak kisahlah. Bayar cash tu tak kisah. Okey? So hampa kena expect benda ni kan. Jangan hampa ni tengoklah motor China pakai buang apa. Motor yang Jepun pun banyak yang pakai buang. Ada beberapa jenama saja yang jual balik tinggi harga dia. Bukan semua. Okay? So, kita tak perlu mengeneralisasikan satu benda tu kan. Motor yang yang tak pakai buang ni, bagi aku, yang boleh faraid untuk anak cucu, kan? Saya boleh tulis wasiat lagi. Contoh motor macam motor Harley Davidson ke, kan? Motor Royal Enfield, motor yang orang kata ada harga vintage. So, secara kesimpulannya, aku boleh simpulkan motor tadi yang kita dah bandingkan Morbidelli 250X, 252X, kita bandingkan dengan yang V-Strom, dengan kita bandingkan dengan Versys Kawasaki. So mana satu hampa nak beli? So bergantung kepada hampa punya bajet dan bergantung kepada hampa punya kegunaan, kan? Jadi kalau hampa tengok, kalau 250 dengan 252, ni perbandingan. Kalau hampa tengok ni dia siapa yang nak pakai untuk contoh jalan yang aku pergi ni, tengok ni Kuala Kelawang ni berbukit-bukit, 250X ni lah yang satu dapur ni yang paling yang best lah. So sebab dia low end dia ada torque dia. So untuk kegunaan dalam bandar, kalau yang banyak yang pakai untuk highway, untuk hampa nak pakai untuk highway pergi kerja macam aku cakap tadi jauh Seremban ke KL, tempat kerja jauh kan. So ambil yang 2 lejang, highway pun sedap. Okay.
So ikut bajet masing-masing lah. Okey, ikut bajet masing-masing. Tadi kita dah buat ke perbandingan. So hampa boleh pilih yang mana satu sedap. Apa yang penting beli jangan melebihi kemampuan, ikut bajet dah. Dan jangan juga kita terlampau taksub kepada jenama. Dan terima kasihlah juga kepada motor-motor daripada China ya. Dia murah maksud kata mampu milik lah. Setengah orang tu dia memandang rendah kepada benda-benda yang murah ni, tapi setengah orang kita orang kata apa, ialah pergi kerja, kadang-kadang ada yang bawa isteri kan, bawa kapcai je. So sekarang ni dah mampulah nak bawa motor yang power lagi besar. So isteri di belakang kita pun makin selesa. Alhamdulillah kan. So ada motor-motor yang murah, loan pun murah, kurang sikit kita bayar hutang kan. Dan apa yang paling penting sekali bila kita bawa motor, kita jangan takabur. Takabur tu maksud kata apa? Kebenaran didatang di depan kita, kita tolak mentah-mentah sebab kita ada sifat takabur, dan juga ataupun kita memandang rendah kepada benda orang atau benda yang lain lah. So kita meninggi diri ya. So orang yang paling mulia sekali dia bawa motor ni adalah untuk kelangsungan hidup, dan untuk seorang lelaki itu meletakkan makanan di atas meja, maksud kata motor tu untuk livelihood kan, bukan untuk dibangga-bangga dan ditakaburkan kan. Yang penting-penting sekali bila kita bawa motor, kita bawa secara berhemah dan bertamadun. Jangan buat jalan tu seperti jalan kepunyaan kita atau kaum kerabat kita sendiri, orang lain pun pakai. Okey, orang lain pun pakai. So maksud kata kita fikirkan orang lain. Yang besar tengok-tengokkan yang kecil tengok-tengokkan yang lagi kecil. Okey, kita bersama-sama menggunakan jalan raya. Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan motor dan touring.